Hai, Assalamualaikum semua. Okay guys, sekarang saya berada di depan Proton Saga VVT guys. Okay, sebab ada yang tanya di mana kedudukan VVT solenoid dan juga filter dia guys. Okay, nampak di sini pun ada tulisan VVT. Jadi saya akan tunjuk dengan korang lah. Tempat dia guys berada di bahagian belakang. Sama juga sebelum ni saya ada tunjuk pada Pro 2 MyV. Dia berada di bahagian belakang lah. Okay, ini dia. Itu dia punya soket. Dan hampir kebanyakan kereta sekarang dia ada VVT solenoid ni. Okay, cuma dia ikutlah bergantung kepada sistem dia. Okay, sekarang kita tengok di bahagian belakang guys. Okay, di mana kedudukan filter VVT ni. Okay, untuk buka VVT solenoid ni dia cuma perlukan satu nut sahaja dibuka. Okay, boleh nampak yang color merah tu. Sorry guys, dia tidak jelas. Okay, kita buka nut bersaiz 8 lah, 8. Okay, buka yang tu, baru kita boleh keluarkan VVT solenoid. Cuma sekarang kita tidak nampak di mana kedudukan filter. Saya akan tunjukkan di mana kedudukan filter dia guys. Tapi sebelum tu, pastikan korang like dulu video ini dan jangan lupa subscribe channel saya guys. Okey, boleh nampak kan? Yang itulah dia punya nut dan kita akan buka sekarang. Okey, tools yang kita perlukan untuk buka, kita hanya perlukan deep socket bersaiz 8 ataupun yang macam saya gunakan ni guys. Kamu boleh cari pembuka T8 ataupun jenis yang macam screwdriver tu, dia punya kepala. Kalau dari atas ni memang tidak nampak guys. Kena rasa dulu di mana kedudukan dia, macam nampak di video tadi kan. Di situlah. Okey, ni saya sudah longgarkan, boleh nampak. Ni jenis pembuka yang saya pakai. Kena berhati-hati sebab dia punya nut tu kecil, saiz 8. Sebelum tu soket jangan lupa lepaskan dulu. Dan untuk buka OCV ni kena main-mainkan dulu guys. Bagi dia pusing-pusing kiri kanan sebab kadang-kadang dia stuck. Dia stuck macam ni, saya gerak-gerak kiri kanan pusing-pusing dan sambil tarik keluar. Keluarkan perlahan-lahan. Dia memang ada minyak keluar lah, tapi tidak banyak. Tengok guys, inilah dia OCV VVT solenoid untuk Proton Saga. Okey, sekarang saya mau tunjuk di mana filter dia guys. Okey, kalau kamu perhatikan betul-betul, kalau nampaklah di kamera, di kawasan baris ni ada 3 baris, dia ada satu jaring halus guys, jaring besi. Okey, sebenarnya disitulah tempat saringan ataupun filter untuk OCV ni. Jadi kawasan ni tidak boleh ada apa-apa partikel ataupun habuk yang boleh menyebabkan sumbat. Jadi cara untuk membersihkan boleh guna tisu. Okey, tisu, jangan guna benda yang keras lah, kasar. Ataupun kamu boleh spray WD-40 untuk mencairkan grease ataupun minyak yang pekat jika ada. Kalau saya tengok OCV solenoid ni, dia masih dalam keadaan yang baik lah. Tidak sumbat. Sebab kereta ni dia memang jaga servis dan gunakan minyak yang baik. Bukan guna oil treatment apa-apa yang pelik-pelik lah. Sebab kita tidak mau sistem VVT ni tersumbat. Dan kalau sistem VVT ni tersumbat, prestasi enjin memang akan kacau guys. Kamu kena tengok apa maksud VVT sistem ni. Selain tu boleh juga gunakan pembersih yang lain lah, macam engine degreaser ataupun throttle body cleaner pun boleh. Yang penting dia mesra dengan rubber ataupun oil seal. Lepas spray boleh terus bersihkan menggunakan tisu. Senang je guys, macam tu saja cara dia. Okey guys, saya harap terjawab sudah pertanyaan di mana kedudukan filter OCV untuk Proton Saga ni. Jadi kalau kamu ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh drop komen. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya guys. Sebab saya ada banyak tips dan sharing di dalam channel saya ni. Okey, sekian itu saja. Assalamualaikum.